Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat page mudahmengaji.my serta geng Tadarus Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang tuan-tuan dan puan ke page mudahmengaji.my. Tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan tadarus hari yang ke-12 Ramadan insya-Allah. Selamat datang sahabat semua, jemput masuk, jemput meriahkan, jemput ramaikan lagi live kita pada pagi ini. Okey, macam biasa tuan-tuan komen nombor 1 ya di ruangan komen jika tuan-tuan telah pun berjaya masuk. Okey, masuk saja terus klik dulu ataupun komen nombor 1. Okey, selamat datang sahabat semua. Selamat pagi. Selamat hari Khamis hari ini. Alhamdulillah, Ramadan yang ke-12. Kita dah pun menghampiri separuh Ramadan. Jadi kita bermuhasabah sendiri. Adakah kita telah memanfaatkan sebaiknya bulan Ramadan untuk diri saya juga, untuk kita sama-sama bermuhasabah. Adakah kita sibuk beribadah ataupun kita terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Tapi dalam masa yang sama, apa sahaja yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni kita niatkan sebagai ibadah. Mudah-mudahan apabila kita niatkan sebagai ibadah, Allah redha dan ada keberkatan di situ, mudah-mudahan ada pahalanya insya-Allah. Okey, baik. Tahniah sahabat semua yang telah pun berjaya masuk awal. Puan Khadijah Hashim, Puan Hajrah, Puan Syah Hassan, Puan Wan Fazidah, Puan Sabaria Rahmat, Puan Rukiah Aini, Puan Rukiah Asri, Puan Saniah Ani, Puan Nurizan, Puan Hasna, Puan Zuraida Yusof, Puan Suara, Puan Hajrah, Puan Zuraidah Samsudin, Puan Rozina, Cik Mariani, Tuan Arifin, Puan Zainun Yusak, Puan Roshida, Puan Sharifah Muhammad, Puan Maimunah Ahmad, Cik Jamilah, Puan Hajah Rabunah, Puan Zainun Yusak, Puan Inas, Puan Mariati, Puan Zainun, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tahniah saya ucapkan tuan-puan yang telah pun berjaya masuk awal. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita Puan Wan Fazidah menghadiahkan stars di awal siaran. Masya Allah. Terima kasih sahabat semua yang terus menerus menyokong sesi tadarus kita untuk Ramadan kali ini. Okey tuan-puan, terus bersedia dengan Al-Quran masing-masing ya. Sekiranya ada Al-Quran bersama-sama pada ketika ini, bolehlah buka Al-Quran. Okey, kalau tak ada boleh rujuk skrin, iaitu pada muka surat 270. Okey, surah An-Nahl ayat yang ke-27. Okey. Waalaikumsalam Puan Nur Rasyiki Muhammad, Puan Murni Zulkifli, Puan Salbiah, salam ukhuwah, salam istiqamah, salam mahabbah insya-Allah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam Puan Liza Nordin, Puan Razimah Zimah. Okey, baik tuan-puan, komen ya nombor 1, bantu saya sharekan kepada kenalan-kenalan yang lain. Ramai ni sahabat Al-Quran yang menunggu ya link daripada tuan-tuan dan puan. Jadi jangan kecewakan mereka, kita share dulu insya-Allah. Mudah-mudahan ada pahala ataupun ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, Waalaikumsalam Puan Latifah Madlin, Puan Zabaidah Muhammad Yahya, Puan Nurizan Ahmad Yuli, Puan Kamiati. Okey, jom tuan-puan, seperti biasa sementara menunggu tuan-puan sahabat-sahabat kita yang lain masuk melalui link yang telah pun kita sharekan, kita mulakan dulu dengan mukadimah kita, iaitu istighfar, selawat dan juga suratul Fatihah. Mudah-mudahan bila kita beristighfar dengan bersungguh-sungguh, terhapus dosa-dosa kita insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jom tuan-puan komen nombor 2 di ruangan komen. Ringkas saja komen nombor 2. Boleh cepat sikit komen. Okey, komen nombor 2 ramai-ramai, kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal
الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Okey, seterusnya jom kita mulakan dengan suratul Fatihah. Komen perempuan di bawah Al-Fatihah, niatkan bacaan Al-Quran kita pada hari ini yang dihadiahkan kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda, para tabi' dan tabi'in, kedua-dua ibu bapa kita, pasangan-pasangan kita, ahli keluarga serta muslimin dan muslimat seluruhnya. Juga nama-nama yang telah pun tuan-tuan isi di Google Form. Kita niatkan sama-sama untuk almarhum, almarhumah, semuanya, dan juga sama ada nama yang nama-nama yang diisikan yang masih hidup ataupun yang telah pun kembali ke rahmatullah, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai pahalanya. Kita mulakan dengan a'udzubillah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita mulakan muka surat yang pertama pada pagi ini, muka surat 270. Kita perempuan komen di bawah nombor 270. Minta maaf saya ejaz sikit ya, gegar-gegar sikit ni saya ejaz sikit ya. Ada wayar takut mengganggu. Okey, jom kita mulakan dengan a'udzubillah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakai الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء. Ambil semula Innal khizyal yawma was-su'.
على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به yastahzi'un. Okey, muka surat yang kedua, tuan-puan komen di bawah 271. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا
حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا sekali lagi فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Okey, komen 272. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم. Sekali lagi. Oh, saya tersebut 172 ya, 272. Okey, sambung. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Okey, ada tanda kubah ni ataupun tanda sejadah ataupun ini kita panggil sebagai sujud tilawah. Jadi kita buat sujud kita kena gantikanlah sunnah ataupun digalakkan kita gantikan dengan tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, asal nampak tanda ni je kita ambil masa sekejap. Kalau tak buat sujud tilawah kita tasbih 3 kali. Okey, jom sambung ayat 51. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahun wahid فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Okey. Tadi saya nampak ada soalan. Saya tak ingat siapa yang tanya garis ni. Garis ni sebenarnya untuk ada hadis lah berkaitan dekat bawah ni. Itu dia gariskan. Kat dalam Quran yang saya guna ni ada hadis kat bawah.
So dia gariskan mana hadis yang berkaitan dengan ayat tu. Okey, kita sambung muka surat 273. Okey, komen 273. Jom sama-sama. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. Okey, ambil semula. ظل بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. Okey, sambung. Okey, ambil semula daripada Faiza. Habiskan sikit lagi sa'ah kat bawah. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله sekali lagi تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم yu'minun. Okey, seterusnya sambung 274. Sekali lagi. Wallahu anzala minas samai ma'a فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه. Minta maaf nafas saya tak cukup. Okey, sekali lagi kita ulang. Fayakhruju. Terputus pula nafas. Okey, sekali lagi. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Okey, ayat ni sebutkan ya. Itu madu pada lebah ada syifa, penawar bagi manusia. Okey, jom sambung ayat 70. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل
فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. Sekali lagi. فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Okey, seterusnya 275. Okey, muka surat 275 insya-Allah. Sikit saja lagi. Hari ni kita sampai 277. Jadi lagi 3 page insya-Allah. Okey, jom sama-sama teruskan. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ. Saya rasa tersilap sebut tadi. Okey, cuba kita lagi sekali ya. Saya baca lagi sekali ya. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. Okey, seterusnya muka surat 276. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل. Sekejap ya, wayar terjatuh, terhalang sikit tulisan dia. Okay, saya adjust sekejap. Okay, mana tadi? Kita ambil balik wasara وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. Sekali lagi. Okay, ada tanwin ya. Okay, sekali lagi. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Okey, ini saya bukan tambah nun ya. Ini kita keluarkan nun daripada tanwin untuk kita sambung ya, daripada tanwin kepada sukun tu. Okey, seterusnya kita sambung muka surat yang terakhir. Okey, 277. Okey, tuan-tuan, komen nombor 277 kita mulakan ayat ke-88. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. Okay, semula kita berhenti dekat wal baghi, okay? وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت sekali lagi. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة
من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة. Ambil semula. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Okay, minta maaf. Ayat yang terakhir 93 ya, tuan-tuan. Okay, ayat yang terakhir. Okey, tak apa. Saya ulang lagi sekali ya. Saya rasa macam saya terbaca telefon tadi. Okey, tak apa. Kita ambil balik. Kita ulang sikit. Ma kuntum fihi takhtalifun. Okey, ayat terakhir. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Selesai sesi tadarus kita yang pertama pada pagi ini. Alhamdulillah, sehingga muka surat 277. InsyaAllah jam 11.30 nanti kita akan sambung muka surat 278. Jom kita habiskan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر. Okay. Dah hujung-hujung, sepatutnya doa tu diamalkan dari hari pertama Ramadan. Allahumma balighna Lailatul Qadr, insya-Allah. Okey, Lailatul Qadr. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita semua direzekikan bertemu dengan malam Lailatul Qadr, insya-Allah. Okey, terima kasih sahabat semua yang hadir pada pagi ini, yang berikan love dan juga like, yang sharekan kepada sahabat-sahabat, kenalan-kenalan dan juga ahli keluarga yang lain. Mudah-mudahan orang sekeliling kita membaca Al-Quran ya pada Ramadan kali ini. Okey, tugas kita yang membaca Al-Quran, kita pastikan ahli keluarga kita yang lain pun membaca Al-Quran juga, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, terima kasih sahabat semua yang menyokong dari segi pemberian stars. Okey, Puan Khalijah, Puan Norma, Puan Zuraida, Puan Salbia, Puan Ros Idris, Puan Salma, Puan Wan Fazidah. Terima kasih juga kepada semua sahabat Al-Quran yang telah pun berjaya daftar geng Tadarus Ramadan. Okey, saya belum finalize lagi yang semalam punya, sebab semalam ramai juga yang message saya. Jadi masih boleh lagi message saya untuk daftar ya, untuk daftar
geng Tadarus Ramadan, sama ada untuk daftar secara percuma dan dapatkan sijil penghargaan, ataupun berhajat nak taja program kita pun boleh juga, insya-Allah. Okey. Apa tadi saya? Saya nak sharekan tips yang ke-8 pada hari ini. Saya ambil masa sekejap saja untuk saya sharekan tips yang ke-8. Okey, kalau tuan-tuan puan dah sedia nak dengar tips yang ke-8, bacaan Al-Quran yang baik, bacaan Al-Quran yang kemas, baik pula. Sama je lah kan. Okey, untuk tips yang ke-8 boleh komen nombor 8 di bawah. Tak silap saya nombor 8 kot. Yang sebelum ni macam nombor 7. Okey, cuba komen nombor 8. Kalau saya salah nombor 8, betulkanlah. Okey. Nombor 8, rasanya nombor 8. Okey, hari ni saya nak share tips yang ke-8. Okey, jadi tuan-tuan puan komen nombor 8 di bawah. Kalau saya nampak beberapa nombor 8, saya sharekan, insya-Allah. Dan satu lagi tadi saya nampak ada sahabat semua yang minta nombor telefon. Mungkin nak berhubung berkenaan dengan ni kot. Apa tu? Berkenaan GTR. Okey, saya tengok sikit ada tak linknya. Link tak ada. Saya tengok nombor apa yang ada. Okey, tak apalah. Tuan-tuan puan-puan, saya type ya di ruangan komen nombor telefon saya. Okey, tak pun Puan Nilam kot tadi yang tanya. Puan Nilam Hassan. Nanti saya letak nombor di grup geng Tadarus Ramadan. Ya betul. Hari ni tips yang ke-8. Okey, alhamdulillah ramai yang dah komen tips yang ke-8. Jadi saya terus share. InsyaAllah ramai yang dah komen 8, kita terus share. Okey, hari ni saya nak kongsi berkenaan dengan cara bacaan huruf Hamzah. Okey, Hamzah ni dia ada banyak kedudukan dalam Al-Quran. Saya percaya sahabat-sahabat mungkin ada juga yang terkeliru. Okey, Hamzah ni nak baca panjang ke, nak baca pendek ke, nak dibaca ke, tak dibaca ke. Okey, mungkin ada persoalan-persoalan tu yang bermain di fikiran tuan-puan ketika nampak huruf Hamzah. Okey. Okey, yang pertama kita tengok secara rawak je lah yang mana kita jumpa kan. Okey, Hamzah yang berada bersama-sama dengan huruf mad yang lain. Contohnya bersama dengan alif. Okey, macam ni kan, alif. Ini ada rumah dia ya kalau kita pisahkan. Okey, ataupun dengan waw. Tadi saya tak ingat lah, ada jumpa rasanya tadi yang atas huruf waw kan. Tapi biasanya yang duduk atas ni semua kita baca dengan satu harakat lah. Okey, kalau kita nak baca panjang, kita kena tengok sebelah huruf Hamzah tu ada ke tak huruf mad. Okey, dia sama saja. Kalau macam ni ada huruf alif, tapi alif tu bukan untuk panjangkan huruf Hamzah, dia duduk sekali. Okey, faham tak? Saya nak ceritakan berkenaan, saya nak terangkan berkenaan Hamzah tu tak dibaca panjang kalau dia duduk sekali macam ni. Okey, Hamzah kalau duduk dengan huruf mad bersama-sama macam ni, dia tidak dibacakan dengan panjang macam ni. Okey, kita baca kita baca saja. Okey, sini pun kita baca a saja. Sebab apa? Huruf selepas dia huruf lam, bukan huruf mad. Okey, jadi satu harakat. Terutamanya biasa kita, berlaku kesilapan tu pada huruf waw sebenarnya, bila Hamzah tu berada di atas huruf waw. Jadi saya tak ingat lah ayat berapa tadi, tapi saya ada harap sahabat boleh jumpa nanti. Okey, huruf waw yang atas dia ada huruf Hamzah. Okey, yang tu pun kita baca dengan satu harakat sahaja Hamzah tu. Okey, jadi perhatikan betul-betul kedudukan huruf Hamzah. Saya rasa tak ada lah dekat muka surat ni, susah sikit nak tunjuk. Okey, tapi macam tu sahabat semua kena perhatikanlah kedudukan huruf Hamzah dia kat mana. Okey, kalau Hamzah tu berada di atas huruf-huruf mad, contohnya alif, waw, ya, macam ni. Saya nak tunjuk yang macam ni sebenarnya. Yang ni sukun senang lah, kita terus yuk kan, yuk. Yuk marun. Okey, kalau yang ni memang mudah lah sebab Hamzah tu sukun. Tapi ada setengah yang Hamzah dia ada baris. Kalau bentuk macam ni, Hamzah dia ada baris, kita jangan panjangkan. Kita jangan baca ataupun baca lebih daripada satu harakat lah. Biasanya dia satu harakat saja. Okey, kalau sebelah dia ada huruf mad, barulah kita baca panjang. Tak ada pula contoh tu. Saya rasa jumpa tadi tapi tak ingat berapa. Tapi bentuk dia macam ni. Kalau nampak Hamzah tu ada atas waw macam ni, kita baca dengan satu harakat saja. Okey, jadi kita kena hati-hati dekat huruf Hamzah. Dan satu lagi saya nak share berkenaan dengan huruf Hamzah juga, dekat muka surat mula-mula tadi. Okey, sebab kita berhenti tadi kat sini, saya tak sempat nak terangkan. Okey, kalau kita berhenti, kita jangan berhenti dekat syuraka sahaja. Sebab apa?
Bukan hamzah tu huruf terakhir, tapi huruf ya, huruf terakhir. Jadi kalau kita berhenti, syurokai. I tu 2 harakat. Okay, kita kena perhatikan lah kedudukan hamzah tu. Okay, insyaAllah. Itu sedikit tips lah untuk bacaan huruf hamzah. Okay, baik. Harap jelas. Sebab saya tak jumpa contoh yang ada waw yang ada hamzah kat atas tu. Minta maaf sangat. Nanti kalau saya jumpa next tu, saya share lah. Okay. Baik. Jadi hari ni untuk huruf hamzah lah. Perhatikan huruf hamzah. Sebab kadang-kadang dia ada perkataan lain, huruf lain selepas dia, macam syurokai tu kan, kadang-kadang dia atas ya. Kalau atas ya tu kita tak perlu baca ya, kita baca hamzah saja. Okey, baik. Okey, baik, insyaAllah setakat itu dulu pada hari ini. Nanti kita sambung tips yang seterusnya dalam sesi yang seterusnya, insyaAllah. Okay, jadi setakat itu dulu. Terima kasih sahabat semua. InsyaAllah bersedia jam 11.30 nanti untuk slot yang kedua. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.